Nak FYP senang je. Kau ceritalah benda-benda lucah sikit. Itu yang orang nak. Kau like dia semua. Yang bercerai ke? Yang gaduh ke? Mesti orang like punya. Kau pakailah tudung. Lepas tu, baju kau ketat-ketat. Baru orang like. Senang kerja ada TikTok ni. Itulah dengan TikTok sekarang ni. Nak live. Yeah. Better fikir kan. Sebab apa? Sebab nak duit kan. Bila viral, bila dapat naik nama tu konten, dapatlah ramai orang tengok kan. Dapat duit. Tu yang sanggup kata buat konten tu terlalu asyam lah. Lepas tu yang kaki live ni betul. TikTok tu bagi duit kalau buat live. Dapat bunga lah orang bagi. Semua tu bagai dengan syarat kena buat live. Tapi yang kau pergi buat live sampai bercerai pun kau save lagi. Kau tutup lah live. Kan ada aib keluarga kan. Jagalah semua ni. Betul kau untuk sekarang. Esok akhirat kau menjawab. Semua viral kau punya perangai kau tu. Satu dunia tahu. Kau menghadap Tuhan kau. Yang satu lagi tak joget-joget perempuan tu apa cerita? Dah tak ada maruah dah. Kau pakai tudung pun kalau kau ketat. Nampak buang kau. Dah dosa. Artis TV tu lain cerita. Memang dia orang tahu dah pakai luar. Kau tu orang kampung biasa dah. Yang kau pergi buka-buka tu. Tunjuk muka kau cantik tu. Memanglah dapat gift apa semua. Lepas tu kau jawab lah ke akhirat kelak kan. Setan senang buat kerja sekarang. TikTok ada kan setan. Terbaiklah. Macam tu lah. Kau jawab sendiri lah Aku nasihat aja. Pandai-pandai lah